berat badan tinggi, banyak pressure dekat bahagian tubuh dan jadi saluran darah bawah sini dia boleh bengkak. Hello dan salam dari podcast Dr. Cakap. Saya Dr. Helen. Bersama saya hari ini ialah co-host Puan Aisyah dan our special guest hari ini iaitu Dr. Lokman Mazlan. Okay. Hai Aisyah. Hai Dr. Lokman. Welcome to the studio. Hello. Hai, thank you doktor. Okey doktor, hari ni kan kita nak buat podcast ni, sebenarnya apa tajuk yang kita nak cerita? Tu penting. Tajuk ni ialah najis berdarah, ya. Something yang serius, takut tapi sangat penting. Tapi sebelum tu Aisyah, mari kita berkenalan dengan Dr. Lokman dulu. Okey, so doktor, maybe boleh terangkan sikit tentang siapa doktor sebenarnya? Okey, so nama saya Dr. Lokman Mazlan. Ya, saya adalah pakar bedah usus besar sebenarnya atau kita panggil colorectal surgeon lah. Ya, saya sekarang bekerja di Hospital Picasso di Petaling Jaya dan kepakaran saya adalah dalam penyakit-penyakit usus besar, ya, termasuklah pesakit-pesakit yang ada darah dalam najis. Tu topik kita hari ni. Okay. Let's dive in. Alright. Okay, so since doktor dah sebut pasal najis berdarah yang tepat dengan tajuk kita hari ni, boleh tak saya tahu, dengar najis berdarah dah kita rasa macam takut kan, kenapa benda tu boleh jadi? So apa sebenarnya punca najis berdarah ni doktor? Betul juga. I think sesiapa yang pernah ada najis dalam darah, kebanyakan akan panik. Betul. Bila dia panik atau risau, kebanyakan atau majoriti akan jumpa doktor. Ada setengah orang ni dia malu, ya, tetapi ramai akan datang jumpa saya. Nah, punca pendarahan ni sebenarnya banyak. Yang paling kerap saya jumpa adalah penyakit buasir. Tetapi yang paling kita risau atau penyakit yang kita tak nak adalah penyakit kanser usus. I think that's the problem yang kalau macam dia orang takut kan. Dia takut nak jumpa doktor sebab dia orang takut to know that there is a cancer. But actually betul. Like you say kan, yang common sebenarnya buasir kan. So sebenarnya kalau ikutlah in terms kita yang biasa ni, buasir tu maksudnya ada something yang tak betul lah dekat situ kan. So boleh tak doktor terangkan buasir tu macam mana sebenarnya dia happen? Macam mana dia jadi? Okey. Sebenarnya semua orang bila kita dilahirkan kita ada buasir. Buasir ni adalah saluran darah yang kecil di bahagian tubuh lah sebenarnya. Tetapi sebab banyak-banyak sebab lah bila kita semakin membesar atau umur semakin meningkat, kadang-kadang buasir ni dia boleh bengkak. Atau saluran darah tu boleh bengkak. So bila dia bengkak, katakan disebabkan, kalau perempuan sebab yang paling kerap adalah pregnancy atau kemahiran. Itulah I pernah dengar doktor dia kata bila kita bersalin tu kan, dia boleh keluar sekali. Yes, boleh. Yes. So pregnancy atau kalau selalu exercise, angkat barang berat, ya, atau kalau berat badan tinggi, semuanya ni banyak pressure dekat bahagian tubuh dan jadi saluran darah bawah sini dia boleh bengkak. Bila dia jadi bengkak, jadi bila najis, especially kalau najis tu keras, dia lalu tempat tu, dia akan menyebabkan pendarahan lah. So actually Dr. Lokman, dalam buasir tu, the definition of buasir tu sebenarnya dia salur darah yes, saluran darah di bahagian yang dubur. Lemah yang bengkak yang jadi bengkak. Yes. Alright. Jadi kita selalu ingat buasir tu yang terkeluar tu lah. Betul. Salur darah yang bengkak. Tetapi I think kita sepatutnya kalau berdarah tu kita jangan anggap benda ni buasir, ya. Saya rasa itulah message yang sangat penting. Betul. Sebab kalau ada pendarahan dalam najis, pesakit tu perlu jumpa doktor cepat-cepat, ya. Sebab pemeriksaan perlu dibuat dan kita perlu
exclude penyakit-penyakit lain yang seperti mana saya cakap tadilah, macam kanser ke, macam keradangan ke kan, itu lagi serius sebenarnya. So maksudnya daripada najis yang berdarah tu, kita boleh conclude ke banyak benda yang kemungkinan lah. So salah satunya adalah kanser lah, buasir tadilah. Okey. So kalau najis berdarah tu sendiri, ada tak dia punya kategori-kategori? Macam mana kita nak tahu kan? Ya, betul. Ikutlah darah tu nak color apa ke, the consistency macam mana ke, yang you boleh cakap ni hemorrhoid, okey, yang ni buasir, yang ni kanser. Adakah that specific thing lah? Cuba share sikit. Okey, sebenarnya kalau ada pendarahan, dia tidak kira lah pendarahan tu sikit atau banyak atau cair atau darah beku atau warna merah cerah atau merah gelap, tak kisah. Kalau pendarahan aja perlu jumpa. Sebab sebenarnya dari pendarahan tu kita tidak tahu sebenarnya punca dia. Of course kalau kita baca kalau pendarahan tu cerah dan cair, itu lebih kepada pendarahan daripada buasir. Kalau pendarahan tu campur dengan najis katakan, atau darah merah gelap, dan mungkin benda tu adalah berpunca daripada pendarahan yang berlaku di bahagian usus sebelah kanan atau dekat appendix katakan. Tapi kita tidak boleh tahu benda ni sebenarnya apa. Jadi pemeriksaan lanjutan perlu dibuatlah oleh doktor. Okey, kalau katalah kita dah hadapi situasi macam tu kan. Jujurnya agaknya kalau saya macam dah panik dah. So, apa perlu saya buat? Kalau katalah kejadian tu berlaku bila dah ada berdarah tu kan. So, bila katalah berlaku, saya kena jumpa doktor. And then apa yang doktor akan bagi rawatan ataupun... saya rasa sebelum tu, kena bagi tahu juga macam bila berlaku macam tu, nak jumpa doktor mana dulu. Ya, betul. Saya rasa susah nak jumpa Dr. Lokman, kot ada nak jumpa klinik kesihatan dulu ke, ataupun klinik GP dulu ke, macam mana. Ya, saya rasa itu adalah soalan yang sangat penting. Jadi, okey. Ini adalah satu benda yang perlu dibuat, saya rasa. Tetapi ramai pesakit mungkin malu. Kalau ada pendarahan, nasihat saya adalah kalau boleh, ambil gambar pendarahan tu. Okay, di dalam mangkuk tandas tu lah. Sebab kadang-kala apa yang kita bagi tahu dan apa yang betul-betul berlaku tu mungkin berlainan. Jadi pesakit bila jumpa doktor perlu tunjuk, kalau boleh lah, tunjuk gambar itu. Now, saya rasa kalau nak jumpa pakar bedah macam saya, mungkin bukan senang. Sebab kita di hospital dan untuk dapat temu janji tu mungkin susah sedikit. Jadi saya rasa kalau ada apa-apa pendarahan, ambil gambar dan pergi ke klinik yang terdekat ni. Tidak kisahlah klinik kerajaan ke klinik swasta, tetapi perlu jumpalah. Ya, betul. Okey, kalau tadi doktor ada mention yang bila kita exercise pun perkara tu boleh berlaku kan. Boleh tak doktor bagi tahu, describe sikit lah, sebab sekarang nowadays kita tengok kan semua orang exercise, pergi gym, angkat berat, itu ini kan. So boleh tak doktor advice on that part? Apa yang sebenarnya akan berlaku jika berlebihan atau sebagainya? Well, sebenarnya exercise tu adalah hanya satu faktor lah. Dia ada banyak faktor. Tetapi kenapa pendarahan berlaku pada orang-orang yang exercise, especially pada exercise katakan marathon runner yang berlari jarak yang jauh, atau orang yang pergi ke gym dan angkat barang-barang yang sangat berat. Bila dia orang buat macam ini, banyak tekanan atau menggunakan otot-otot perut, abdominal muscles. Jadi bila kita guna banyak abdominal muscles, banyak pressure sebenarnya di dalam tu, dan dalam jangka masa yang lama. Nah, ini bukan cerita 2-3 hari. Yalah, takut juga nanti orang tengok kan terus takut nak pergi exercise kan. So benda ni actually dia berpanjangan lah. Exercise yang berpanjangan, berlanjutan, dan tak semestinya berlaku pada individu-individu yang susceptible to it lah. I would say like that lah. Jadi doktor, kalau dah jadilah
perkara-perkara begini, apa sebenarnya pemeriksaan yang perlu dibuat? Apa yang doktor akan buat? Okey. Jadi bila pesakit datang ke doktor, doktor tu akan mengambil history taking atau cerita pendarahan itu, dan sepatutnya dia perlu buat pemeriksaan jugalah. Pemeriksaan ini melibatkan pemeriksaan fizikal pada bahagian perut, dan kalau pesakit tu mengizinkan, doktor pun akan buat pemeriksaan bahagian bawah lah, atau bahagian kemaluan. Ya, sebab kita perlu pastikan benda ni buasir ke benda lain. Now, katakan pemeriksaan fizikal semua dibuat, dan doktor klinik perlu rujuk sebenarnya kepada doktor pakar bedah atau pakar gastroenterologi lah, pakar bahagian usus. Ya. Jadi bila dia jumpa saya, saya akan membuat pemeriksaan kolonoskopi. Ya. So kolonoskopi ni sebenarnya adalah pemeriksaan di mana kita letak kamera ke dalam usus besar melalui dubur lah, untuk tengok semua kemungkinan-kemungkinan yang boleh menyebabkan pendarahan. Okey. Kita boleh tengok buasir ke, kita boleh tengok ketumbuhan kanser ke, kita boleh tengok keradangan ke. Sebenarnya banyak sebab lah. Tapi Dr. Lokman, saya ingat masa saya buat houseman tu, selalu kena buat yang per rectal examination tu. Kan? Apa pula yang tu memang kena juga kan. So macam mana kita nak cerita per rectal examination? Saya kalau dah dengar tu macam apa tu? Saya tak faham. Tapi asal ni penting ni nak bagi tahu penonton juga. Pemeriksaan ni sangat penting. How do you say that? So per rectal examination, saya cakap tadi sebenarnya adalah pemeriksaan bahagian dubur atau bahagian kemaluan yang perlu diizinkan oleh pesakit lah. Dan sesiapa yang ada pendarahan najis perlu melalui pemeriksaan ini sebenarnya lah. Dan doktor yang paling pertama doktor yang pertama yang akan buat ni adalah the first doctor yang you jumpa kat klinik. Sepatutnya dia buat lah. Kecuali kalau pesakit tu ada sakit. Kalau pendarahan tu melibatkan kemaluan tu sakit, kadang-kadang doktor tu tak nak buat sebab dia tak nak menyebabkan kesakitan lah kan. Tak selesa lagi. So maksudnya bila dia dah memang sakit, jadi kita tak buatlah, takut bertambah sakit. Betul. Okey. So dari pengalaman doktor sendirilah kan, sebenarnya apa yang kes agak paling mengejutkan lah berkenaan dengan najis berdarah ni? Kira very special case lah. Okey. So sebenarnya saya pernah jumpa satu pelajar umur 15 tahun. Dia duduk di asrama penuh lah masa dan dia ada najis berdarah. So dia pergi jumpa doktor dekat hostel dia. Dah 3 kali dia pergi. 3 kali doktor yang berlainan kata ini hanya buasir kan, dan bagi ubat buasir je lah. So last bila mak bapak dia datang pada hujung minggu, dia kata dia tak puas hati, dia bawa ke klinik yang berlainan. Dan doktor yang keempat tu buat pemeriksaan rectum lah, atau digital rectal examination. Now bila dia buat benda tu, dia rasa ada ketumbuhan kat bawah tu. Kan, jadi sebenarnya lepas tu doktor tu rujuk kepada doktor pakar, dan bila membuat pemeriksaan, benda tu memang kanser. Walaupun umur 15 tahun saja. Jadi benda ini adalah perkara yang serius ya, dan sesiapa yang ada pendarahan perlu diperiksa, termasuk pemeriksaan dubur lah kalau boleh. Kan bercakap berkenaan dengan kanser rektum ni, boleh tak Dr. Lokman cerita sikit tentang risiko? Memandangkan it's like something yang yang cerita tu kita we learn something kan. So I think saya rasa message yang saya nak bagi tahu adalah number first, tanda-tanda kanser ya. So of course pendarahan seperti mana saya cakap ya. Tapi saya rasa tanda yang paling orang tidak ambil serius adalah perubahan dalam tabiat buang air besar. Okey. Jadi sebenarnya semua orang
pergi toilet untuk buang air besar, dia ada tabiat sendiri. Kita timing dengan timing tabiat. Kita tidak boleh compare dengan suami atau isteri atau kawan-kawan. Setiap orang berlainan. Betul. Ada setengah orang pergi sekali sehari, ada setengah orang pergi sekali dalam 2 hari kan. Jadi kita perlu tahu apa yang normal untuk kita. Kalau dia tak normal, katakan tapi kadang-kadang kita pergi cuti, kita makan salah, ada cerit-berit, itu tak normal lah kan. Tapi kalau tak normal tu lebih daripada 2 minggu, perlu pergi jumpa doktor. Sebab ini adalah tanda yang dalam pengalaman saya yang paling kerap orang tidak atau orang mengabaikan. Jadi dia kata bila dia datang pada saya dan dah confirm kanser, saya tanya dia sebenarnya ni berapa lama ni Encik ada penukaran tabiat tu. Biasanya dia kata lebih kurang 6 bulan, 8 bulan. Lepas tu kenapa tak datang? Kan dah lama kan. So dia, kebanyakan orang kata sebab dia rasa benda ni normal, tak serius kan, atau jadi itulah yang tanda-tanda dia lah ya, yang paling kerap tetapi yang orang tidak ambil serius. So pendarahan, penukaran tabiat buang air besar. Of course kalau kanser tu berpanjangan atau diagnose late ya, then you akan dapat tanda-tanda macam usus tersumbat. Usus tersumbat tu maknanya perut kembung, tak boleh buang air besar, emergency jugalah ya tu. Betul. Muntah, okey. Kalau tunggu lama sangat, kadang-kadang kanser tu dia akan jadi besar sampai dia boleh bocor. Usus tu boleh bocor. Bayangkan usus ni dia macam belon. Jadi kalau ada benda yang menyebabkan dia tersumbat, sebab dalam kes ni katakan kanser tu besar, maknanya usus tu dia akan kembangkan macam belon. Lepas tu kalau tunggu lama sangat dia boleh pecah lah, atau dia boleh ada lubang ya dalam usus tu. Kalau jadi macam tu, itu sangat bahaya lah pada nyawa, ya kritikal. Dan kita di Malaysia ni saya masih nampak kes-kes macam ini sebab pesakit tu nak tunggu lama sangat sebelum dia datang. Betul. Ya. Kalau ahli keluarga yang ada penyakit kanser, adakah dia perlu aware? Adakah dia perlu datang serah diri, doktor buatkan kolonoskopi untuk saya? Betul. Sebenarnya family history ni adalah penting dalam history taking of colorectal cancer ni. Ya. Jadi sekarang kalau pesakit itu ada first degree relative maknanya adik-beradik atau mak bapa atau anak yang ada kanser, dia perlu buat pemeriksaan ya. Now sekarang sesiapa yang ada dah sampai umur 50 tahun sepatutnya perlu buat pemeriksaan. Tetapi kalau ada family history tu awal lagi kena buat lah. Kalau boleh 10 tahun sebelum family member tu, katakan family member tu umur 50. Kita jangan tunggu sampai umur 50. So kita kena buat awal lah. Umur 40. Maknanya family member yang umur 50 pernah ada kanser. So yang awal. Kita ni kena awal dalam 40 lah, 10 tahun awal daripada family member yang ada menghidapi kanser sebelum ni. Untuk faham. check lah. Kan kita cakap buasir tadi kan, dia benda yang agak common. Boleh tak kalau betul lah kita dah diagnose kan, yang lain-lain bukan kanser, macam mana rawatannya, Dr. Loman? Boleh cerita sikit tak? Okey. Jadi katakan pesakit itu jumpa saya dah buat pemeriksaan fizikal, saya dah buat pemeriksaan kolonoskopi, kamera ke dalam usus, dan tidak ada penyakit lain, tidak ada ketumbuhan, tidak ada kanser, hanya saya nampak buasir. Okey. Dia tengok buasir itu berapa besar. Okey. Jadi kalau buasir itu kecil, saya boleh bagi ubat, atau saya boleh semasa pemeriksaan kolonoskopi itu saya boleh buat kita panggil rubber banding. Maknanya kita letak ini biasa. Ini bukan guna rubber band yang ikat makanan ke air tu. Yang itu kita guna special equipment untuk ikatkan buasir yang kecil tu supaya buasir tu dia akan jatuh, dan apa yang tertinggal tu adalah parut.
Jadi bila ada parut dah tak ada pendarahan lah kan. So maknanya tujuan kita ikat tu untuk dia tak dapat bekalan salur darah dan supaya tujuan kita ikat tu adalah untuk memberhentikan pendarahan dan untuk merawatkan keadaan tu lah. Of course, tetapi kalau buasir tu terlalu besar, besar maknanya dia terkeluar ya. Ada setengah pesakit kalau ada buasir tu besar, benda tu boleh terkeluar. Kalau dia terkeluar, then pesakit-pesakit ini mungkin perlu buat operation lah. Dan operation sebenarnya banyak jenis lah. Dia ada operation guna laser, dia ada operation yang mana kita potongkan buasir tu kan. Tapi bila dengar je operation mesti semua takut kan? Sebenarnya adakah operation buasir ni major ke minor ke? Okay. So sebenarnya ialah betul lah, semua orang kalau boleh dia nak tak nak operation, nak makan ubat je. Jumpa doktor pun tak nak. Memang dia nak makan ubat pun tak nak. Tapi penyakit itu operation untuk buasir ni kita anggap adalah operation yang kecil lah, operation minor. Minor mungkin untuk pesakit tu operation yang besar, tetapi untuk kita dalam bidang surgery adalah operation yang minor. Kerana operation ni mungkin kurang daripada setengah jam. Pesakit mungkin duduk semalaman atau 2 hari paling lama lah. So itulah rawatan. Dr. Loman, saya sebenarnya masa saya pregnant dulu tu, masa saya mengandung pun ada buasir juga. Boleh tak cerita sikit macam langkah-langkah untuk kawan-kawan kita yang mengandung sekarang ni? Ada tak apa-apa cara yang boleh kita elakkan supaya tak jadi buasir yang teruk? Sebenarnya kalau seorang perempuan tu hamil ya, seperti mana saya kata tadi, banyak tekanan kepada bahagian bawahan sebab baby tu bila dia semakin membesar, dia menekan kepada saluran darah di bahagian pelvis dekat bawah tu kan. sebabnya jadi dekat peringkat-peringkat hujung kandungan tu ya. Betul. Jadi tetapi kalau nak kata nak mengelakkan memang susahlah sebab pregnant kan. Betul. So saya rasa kalau seseorang perempuan tu dia dah ada buasir dan dia tahu dia nak pregnant sekali lagi, katakan, especially pada first pregnancy dia tahu. Dah ada. Kalau boleh dapat rawatan sebelum second pregnancy. Dia kira rawat dululah. Rawat dulu. Either ubat ke operation ke. Sebab bila pregnant kali kedua, buasir tu mungkin lagi teruk kan, dan masa tu memang sakit lah apa kan. Pregnant lagi. Saya pernah tengok kes disebabkan kesakitan buasir, pesakit tu pergi premature labour. Maknanya dia terpaksa nak bersalin lagi cepat daripada masa yang sepatutnya disebabkan kesakitan buasir. Jadi kalau boleh rawat sebelum pregnancy lah. Tapi saya rasa yang pengalaman saya lah, sebab dulu kan kerja saya banyak duduk. Kan duduk lepas tu pregnant, of course the pressure banyak on that part. So ada kan yang dia orang guna apa cushion yang khas ke? So dia adalah bantal dalam bentuk donat. Kita duduk dekat situ supaya tak pressure kat kawasan kan. tubuh tu lah Boleh membantu lah sebab sakit kan tak suka bila dengan ubat, dengan operation. Kalau boleh nak cara-cara simple je. Betul. Okey doktor. So dalam situasi ni kan, dia sebenarnya mungkin juga mungkin kenapa orang tak nak pergi jumpa doktor, sebab dia ada mitos tersendiri. So apa agaknya mitos-mitos yang doktor pernah dengar yang doktor rasa macam ni tak betul mitos ni kan? Ada tak doktor? Saya rasa I think mitos yang sangat tidak betul lah yang saya boleh bagi tahu adalah bukan semua pendarahan adalah buasir. Jadi tak kisahlah pernah ada family history, sakit ke tak sakit, kalau ada pendarahan walaupun kecil, pergi jumpa doktor. Sebab the myth of bleeding is hemorrhoids itu tidak betul. Dan
saya rasa itulah yang tapi yang kalau kan message katakan penting. kalau kadang-kadang memang biasa kan kalau najis kita keras kan sekali dua kali tu kita ada perdarahan. So takat yang macam mana nak sampai nak pergi jumpa doktor tu. Betul juga. Okey, tetapi saya rasa kalau ada pendarahan just pergi jumpa. Sebab kadang-kadang ya betul juga kadang-kadang najis keras dia boleh menyebabkan macam ada luka dekat bahagian bawah tu kan. Tapi kita tak tahu. Yalah. Kan? Elok kita cegah dulu lah doktor kan. Kadang-kadang ada keradangan atau kanser yang menyebabkan najis tu keras dan yang benda tu yang menyebabkan pendarahan atau sakit kita tak tahu kan. Jadi yang possible juga ya. Kita perlu check. Alright. Okay. So kita punya gaya hidup ni adakah ataupun pemakanan ni adakah dia menyumbang kepada masalah-masalah ni? Tu pesakit suka tanya tu. Doktor boleh makan ni tak? Boleh makan tu tak? Semua kalau boleh nak list kan sebab apa jadi macam ni kan. Okay, so cerita sikit. So sebenarnya kita tidak tahu punca atau sebab kenapa kanser tu berlaku, tetapi kanser usus lah ya. Tetapi kita ada buat kajian dan ada setengah-setengah faktor yang membuat seseorang tu lebih cenderung untuk mendapatkan kanser usus. Dan saya rasa nombor satu adalah cara pemakanan kita. Okey. Dan kajian menunjukkan sebenarnya bahawa kalau kita makan kurang serat atau kurang fiber, lebih banyak red meat ya, daging, dan makan benda-benda yang banyak processed food ya. Sebenarnya kita tak makan macam moyang kita dulu. Diorang tanam sayur organik, makan sendiri tak. Kita beli daripada dekat rumah je. Betul. Kita pergi ke kedai lah, kita pergi fast food lah semuanya kan. Dan semua ni sebenarnya kita tengok dari segi statistiknya adalah kenaikan dalam insiden kanser usus. So food nombor satu. Nombor dua, sedentary lifestyle atau kurang exercise. Stres kat kerja. Okay, of course family history tu mungkin faktor yang bukan yang utama lah. Yang bukan utama. Okay. Jadi kita tengok kanser usus, penyakit kolorektal ni ada kaitan dengan gaya hidup. Dan kita nampak, actually it's a very interesting fact. Semakin kaya sesuatu negara tu, semakin tinggi penyakit kanser usus. Sebab apa doktor? Kenapa dia macam tu? Itulah sebab processed kita food, tak tanam sayur sebab sendiri. Kita semua dah senang di hujung jari je kan. Betul. Kalau pergi negara-negara barat katakan atau negara-negara maju, kanser usus ni dia tinggi. Kalau pergi ke negara-negara yang tak berapa yang mundur atau yang tak berapa maju, colorectal cancer ni tak setinggi lah atau agak rendah. Jadi Malaysia ni sebenarnya kita you tahu tak Malaysia ni adalah negara yang paling obese di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Dan kita tengok kadar kanser usus makin naik lah. Nak tanya sikit dulu Dr. Lokman, walaupun I dekat medical, I nak tahu juga, ada tak perkembangan terbaru dalam rawatan kanser, rawatan buasir, rawatan yang najis berdarah? Apa-apa yang terbaru lah, please update us. Okay. So bila seseorang pesakit tu ada pendarahan berdarah, dah buat pemeriksaan, dah confirm, katakan ni buasir. So buasir seperti saya cakap, ada cara perubatan atau cara pembedahan. Pembedahan tu banyak. Sekarang cara-cara moden macam laser, guna stapler. So ini bukan stapler kertas lah, ni alatan yang khas. Rubber band lah. Betul. Semua ni direka supaya operation tu adalah kurang sakit. Okay. Of course kalau pesakit tu diagnose dengan kanser, then of course cara rawatan dia adalah nombor satu, cara pembedahan, dan cara kemoterapi atau radioterapi. Ini bergantung kepada lokasi kanser itu atau berapa besar, tahap dia semualah.
Tapi sekarang untuk saya sebagai pakar bedah, saya sekarang jarang membuat operation besar-besar, operation terbuka lah kita panggil open laparotomy. Sekarang untuk membuang kanser usus kita guna cara robotik, cara laparoskopik atau cara tebukan. Jadi walaupun kanser tu dibuang tapi parut dia tak besar. Jadi bila tak besar, tak sakit, pesakit saya boleh balik lagi awal. Okey, bagus. Nak jaga dia lagi senang lah, doktor. Betul. Kan? Yes, bagus. Kita mungkin boleh simpulkan sesuatu dan bagi tahu dekat audiens yang tengok ni lah apa nasihat daripada doktor ataupun saranan daripada doktor lah. Okey. Jadi sebenarnya sesiapa yang ada pendarahan dalam najis, ada penukaran dalam tabiat buang air besar, okey, atau family history kanser usus, tolong pergi jumpa doktor. Okey, jangan ambil tanda-tanda ni ringan. It is not a light thing to don't take for granted lah simptom-simptom ni. Okey, yes. Pergi jumpa doktor, buat pemeriksaan seawal yang mungkin, sebab kanser usus adalah kanser yang paling kerap di Malaysia, ya, di kaum lelaki. Kaum lelaki. Untuk kaum perempuan nombor 2 lepas payudara lah. Jadi kalau boleh buat pemeriksaan awal, tangkap awal dan kita boleh cegah penyakit ini. Ya. Okey, Dr. Luqman, nak tanya kalau penonton kita ataupun pesakit kita tanya, nak tahu lebih detail, nak tahu lebih maklumat lebih lanjut, mana nak cari? Betul. Okey, anda semua boleh pergi ke internet, ya, dan cek saya punya Instagram account atau Facebook account atau YouTube. Saya ada channel YouTube dan boleh search Google Dr. Luqman Mazlan, dan kalau ada apa-apa boleh Ejaan dia doktor LUQMAN. MAZLAN Mazlan. Thank you Dr. Luqman. Thank you for coming and sharing your experience with us. Thank you so much. Okay. Jangan lupa like, share and subscribe. Anda tanya, Doktor cakap.